pemimpin boleh datang, pemimpin boleh pergi. Dan kesetiaan ahli-ahli ialah kepada parti dan perjuangan parti, bukan kepada pemimpin. Jauh sekali apabila pemimpin jelas menyeleweng dan sekarang ini dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan yang memburukkan imej negara. Sekarang ini kita dapati ada jabatan perundangan di Amerika, jabatan kehakiman di Amerika Syarikat membuat tuduhan kenyataan bahawa banyak terlibat wang-wang 1MDB ini dan diselewengkan oleh anak tiri Datuk Seri Najib dan juga kawannya Jolo dan seorang yang dipanggil dengan nama Malaysian Official Nombor 1. Ini jadi satu masalah kerana ada orang kata Malaysian Official Nombor 1 ini ialah yang di-Pertuan Agong. Jadi nampak yang di-Pertuan Agong anak tiri dia ialah Aziz, Riza Aziz. Betul tak? Anak tiri dia. Jelas sekali bahawa dalam usaha nak ambil hati, nak ampu, nak dapat dedak mungkin, maka dibuat tuduhan yang tidak masuk akal sama sekali. Dan apabila disebut perkara ini, saya dapati bahawa penyokong-penyokong Najib menjerit-jerit tapi tak boleh jawab. Inilah masalah yang kita lihat sekarang ini.